Kemudian kita tengok satu ilmu. Satu ilmu lagi saya cerita nah. Satu ilmu di mana saya cerita antara ilmu gayung. Ilmu gayung gayung dengan ilmu gayung dalam. Cuba tengok. Ilmu gayung ni dia ada satu ilmu ibu gayung, satu ilmu ibu gayung. Ibu gayung. Dan satu ilmu gayung dalam. Tengok ya. Cuba tengok. Semua ilmu-ilmu ni kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan faham dan mengerti, tuan-tuan takkan mengatakan ilmu tu syirik. Tapi bila tuan-tuan tak mengerti, tuan-tuan tak faham, tuan-tuan balik pada Mesir, tuan-tuan balik pada mana, kan, tak duduk dengan orang tua-tua, tuan-tuan akan kata ilmu tu syirik. Baik, kenapa dia buat mengatakan ilmu tu syirik? Sebab ilmu tu diamalkan, contoh, saya bagi contoh. Antara ilmu ibu gayung dengan ilmu gayung dalam. Di mana ilmu mana yang paling tua? Maksud ilmu mana yang paling tua? Dua-dua hebat, tapi ilmu yang paling tua. Jadi ilmu yang paling tua sebenarnya ia gayung dalam. Lepas gayung dalam baru main ibu gayung. Cerita lah. Saya nak ilmu yang paling tua. Tapi ilmu yang paling tua lah. Sebab apa? Ilmu kalau kita tengok lah, ilmu gayung dalam, dia kena mewujud. Mewujud macam mana? Dia mesti, orang tu mesti amal selepas solat. Ilmu gerak lain. Dia termasuk ilmu gerak, tapi lain. Ilmu ibu gayung, dia gerak dah. Tapi ilmu gayung dalam, dia lebih hebat pada ilmu gerak ibu gayung. Saya belajar ilmu daripada satu hamba Allah, daripada Bongo, Kampung Bongo, Bali. Nama dia Haji Ismail Bongkok. Nama, mungkin orang tua, mungkin orang lama kenal Haji Ismail Bongkok. Haji Ismail Bongkok ni bongkok. Dia semayang dia pakai kain seperti mana ke ihram. Lek lagi ya. Lek ni tak? Terima kasih bergila, terima kasih. Kan? Nanti kita cari insya-Allah nanti kita dapat kepada Nasroha. Ya? InsyaAllah nanti kita cerita satu-satu nah. Sebab saya nak berceritakan balik supaya orang faham, belajar ilmu tu. Jangan luang. Baik. Dalam ilmu gayung dalam. Gayung dalam ni, di mana satu hamba Allah tadi, dia mesti amal selepas solat. Okey lah. Terima kasih bergila. Lek sikit-sikit ya. Lek sikit-sikit. Allah. Sambung lah. Alhamdulillah. Ini tuan-tuan kena belajar. Apa kelebihan ilmu ibu gayung? Dan apa kelebihan ilmu gayung dalam? Ilmu ibu gayung dan ilmu gayung dalam. Kelebihan dia pertama sekali. Tuan-tuan tumbuk, dia gerak sendiri. Saya pernah dengar, saya pernah terbaca etika-etika daripada kaum sebelah mengatakan ilmu tu salah. Kenapa? Bila tumbuk bergerak sendiri. Saya pernah dengar. Sedangkan tak nampak pun dia gerak sendiri. Kan? Jadi dia kata ilmu tu salah. Dan saya pernah bergaduh dengan dia. Kan? Sebab apa? Pasal ilmu gayung ni. Dia kata ilmu tu salah. Ilmu gerak ni nah. Tuan dengar baik-baik. Ilmu ni sebenarnya tuan-tuan, kita ni bila nak berhadapan dengan musuh-musuh kita yang hebat. Kita hari ni, kita tengok orang dulu, musuh-musuh kita ada senjata api tuan-tuan. Petik sini sana sampai. Kita buat gerih nak pergi tikam. Bukannya kita ada senjata api untuk tua dulu. Tapi kerana ada ilmu ni tadi tu, dia dapat lawan penjajah tau, dia dapat bunuh penjajah, dapat penjajah takut dengan Melayu. Kerana ilmu tadi. Tiba-tiba hari ni, orang hari ni dia kata orang tu sesat. Sedangkan orang yang dia kata sesat, orang itulah yang bela agama. Sampai hari ni orang muda hari ni boleh lagi pergi tengok masjid tak di Kristian. Tuan-tuan, percaya kat saya tuan. Terima kasih Topi ya. Hari ni kita kata dia orang sesat lah, ya, ilmu tu yang bawa ilmu tu bila orang jajah sesat lah, syirik lah apa. Tuan-tuan tahu tak, nasib baik ada orang tu. Kalau tak ada penteka tu, orang tua tu, silat-silat tuan-tuan apa Kristian apa hari ni. Saya pun silat Kristian apa. Kerana dia orang tu mempertahankan agama, kan, nusa dan bangsa. Terima kasih ya. Hari ni kita dapat mengucap kalimah tauhid la ilaha illallah, tidak dikristiankan oleh penjajah. Tiba-tiba hari ni kita kata sesat orang macam tu. Kepengong. Sedih tak tuan-tuan saya tengok? Terima kasih gila. Sedih tak? Ramai hari ni tuan-tuan, majoriti daripada minoriti hari ni, termasuk pak ustaz. Bukan saya katakan dia asal orang mana pun. Tapi janganlah kata ilmu tu sesat. Kerana ada orang tu hari ni, pak ustaz tu jadi Islam. Sililah kafir dia macam Filipin. Tengok Filipin bagaimana dia Kristian. Sedangkan Filipin tu negara Islam. Akhirnya apa berlaku? Habis Kristian. Jadi negara Kristian. Hari ni lah kita lah kata sesat ilmu tu. Sedangkan dia orang memperjuangkan bangsa kita dengan ilmu tu. Jangan kata sesat. Tuan-tuan belajar lah. Baik. Tengok. Saya ambil pada ilmu ibu gayung dengan ilmu gayung dalam. Tak kisahlah lah. Ilmu tu ilmu gerak. Di mana kalau tuan-tuan tumbuk daripada belakang, dia dapat mengelak. Maksudnya kalau musuh kita tembak kita pun dapat mengelak.
Kalau musuh kita tikam, kita pun dapat mengelak. Bila kita dapat mengelak, kan? Kemudian tu kita bertindak balas. Kita lawan musuh, tikam musuh tu mati balik, penjajah tu mati balik. Jadi kalau orang tu meninggal dunia, dah tak ada orang nak bertahankan agama, dah tak ada mempertahankan negara, orang hak duk kata syirik-syirik, duk kata sesat tu, agak-agak nak pergi lawan tak? Nak pergi lawan tak penjajah? Saya tanya. Tuan-tuan sini ramai-ramai dengar kan? Agak-agak dia orang ni nak lawan penjajah tak? Agak-agak dia orang nak lawan tak penjajah? Tak lawan tuan-tuan. Sebab tu dia kata baik. Satu contoh.